Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Zaki daripada kelas Pendidikan Agama Islam 5, yang mana pada hari ini saya akan membentangkan hasil produk tugasan 3, iaitu penghasilan produk yang berasaskan model reka bentuk dalam pengajaran AD. Bagi pengenalan model AD adalah, model AD ialah model reka bentuk yang digunakan untuk membangunkan bahan pengajaran secara sistematik. Terdapat 5 fasa utama, iaitu analisis, design, develop, implement dan evaluate. Saya telah mengaplikasikan model ini dalam membangunkan bahan PDPC untuk laman Google Site yang bertajuk beradab dengan alam sekitar bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Baiklah, yang seterusnya kita akan pergi kepada fasa analisis. Pada peringkat ini, saya telah mengenal pasti keperluan pembelajaran dan mengenal pasti objektif utama topik. Dalam aplikasi Google Site, tema laman beradab dengan alam sekitar menunjukkan analisis terhadap keperluan untuk mendidik murid agar memahami tanggungjawab menjaga alam sekitar dalam perspektif Islam. Saya telah mengenal pasti bahawa murid tahun 5 perlu memahami adab terhadap makhluk ciptaan Allah serta kaitannya dengan amalan seharian. Masalah pembelajaran seperti kurang kesedaran terhadap alam sekitar dan tanggungjawab sebagai khalifah dijadikan asas reka bentuk bahan. Daripada itu, ini sangat penting bagi mendapatkan analisis bagi Google Set tersebut. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke fasa D untuk design. Dan fasa ini, perancangan isi, strategi pembelajaran dan pemilihan media dilakukan. Dalam aplikasi Google Set, saya telah mereka bentuk struktur laman dengan susun atau yang jelas dari segi pengenalan, objektif, aktiviti dan penilaian. Pemilihan warna, imej dan grafik bertema alam sekitar membantu menarik minat murid dan menyokong pembelajaran visual. Aktiviti dan video pembelajaran direka supaya sejajar dengan taksonomi Bloom. Seterusnya, kita akan pergi kepada fasa yang ketiga, iaitu development. Pada fasa ini, ia melibatkan pembangunan sebenar bahan pengajaran berdasarkan reka bentuk yang telah dirancang. Aplikasi dalam Google Set telah saya lakukan adalah kandungan laman dan video pengajaran berdasarkan tugasan saya dibangunkan menggunakan Google Site dan Google Slides memanfaatkan media interaktif. Video pembelajaran yang dihasilkan menunjukkan penggunaan bahan visual, teks dan audio dengan jelas, memenuhi ciri reka bentuk multimedia. Penghasilan ini menggambarkan pelaksanaan elemen 3E3, iaitu eksplorasi dan elaborasi, di mana murid boleh menerangkan isi pelajaran secara digital. Yang mana video telah dihasilkan menerangkan maksud beradab dengan alam sekitar, dalil Al-Quran yang berkaitan dan contoh amalan baik yang boleh dilakukan oleh murid. Saya memastikan suara, visual dan grafik yang digunakan sangat jelas serta menarik serta bebas daripada gangguan bunyi luar. Kita akan pergi ke fasa yang keempat, iaitu I untuk implementation, yang mana fasa ini telah saya lakukan, iaitu untuk pelaksanaan bahan yang dibangunkan kepada murid sebenar atau sasaran. Aplikasi dalam Google Site, laman dikongsi melalui Google Classroom atau pautan Google Site membolehkan murid mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa. Aktiviti kuis dan refleksi di dalam laman membantu murid mengaplikasikan pengetahuan secara kendiri. Video pembelajaran dijadikan bahan sokongan pada guru semasa PDPC, yang mana melalui aktiviti dalam laman, murid dapat menonton video, menjawab soalan dan membuat refleksi ringkas tentang tanggungjawab menjaga alam sekitar. Guru pula boleh menggunakan bahan ini sebagai sokongan semasa PDPC, sama ada secara dan talian ataupun secara bersemuka. Dan yang terakhir adalah fasa yang kelima, adalah fasa penilaian, iaitu E untuk evaluation. Penilaian dilakukan bagi menilai keberkesanan bahan yang dihasilkan. Aplikasi dalam Google Set, penilaian formatif dilakukan melalui aktiviti interaktif dan soal jawab dalam laman. Maklum balas murid dan guru boleh digunakan untuk menilai sama ada bahan tersebut mencapai objektif pembelajaran ataupun tidak. Daripada itu, fasa penilaian ini saya menilai keberkesanan bahan yang digunakan. Penilaian dijadikan secara formatif melalui maklum balas murid itu sendiri selepas aktiviti dan refleksi yang telah saya gunakan. Saya juga menilai semula kandungan laman dari segi ketepatan maklumat, kesesuaian arah soalan dan kejelasan persembahan video. Iaitu perkara-perkara tersebut amat penting untuk saya mengetahui dan berelokkan lagi saya punya Google Site. Yang terakhir sekali, kita bagi pada penutup. Secara kesimpulannya, melalui aplikasi Google Set, pengajaran topik adab dengan alam sekitar menjadi lebih menarik dan interaktif. Murid dapat memahami tanggungjawab menjaga alam sekitar dengan cara yang menyeronokkan dan mudah diakses. Pendekatan ini juga memperkukuh kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan literasi digital.